Ambil. Perasaan aku. Alhamdulillah. Strike kedua. Allah Akbar. Alhamdulillah geng. Geng. Alhamdulillah. Elok. Skor. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, ayo jom kita testing haruan. Berjalan masuk ke lubuk lemuk, banyak lembu. Okey geng, oi, bismillahirrahmanirrahim. Dah semak ni. Oh ya ya ya. Okey, lepas alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak lembu sana geng. Lalu sini. Iya. Lintas pagar pula. Allah Akbar. Aku ke tempat aku nak gas. Ni dia tempatnya. Hehe. Okay. Oh, pengah apa sini. Ayo. Try pakai soft rock dulu kan. Soft rock handmade. Heavy cover. FG Craft dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Mari Arwan, mari. Tepuk. Makan. Kecil. Bagura dia paskas. Kecil. Ada kecil, mesti ada besar geng. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi. So macam biasa geng, aku casting haruan. Geng. So aku dah strike seekor tadi. Tapi nanti korang tengok lah strike tu. So yang tadi aku cast depan sana, tak ada sambutan. Adalah curut menyambar first cast tadi. Kemudian slow, sunyi. Aku tukar SP pun tak ada sambutan, tukar JF pun tak ada sambutan. So aku gerak turun. Sini alhamdulillah, sini aku dapat seekor haruan. So geng, alhamdulillah saiz pun tak mengecewakan. Saiz memang aku boleh terpau. So belakang aku ni geng, aku nak sambung cast lagi menggunakan soft rock. Biasalah. Okay geng, so terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini geng. Umpan aku hari ni gunakan FG Craft 2 heavy cover. So geng, stay tune, teruskan menonton. Dan sebelum tu, pada yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe geng. Kasih support IC channel. So geng, stay tune, jom sembat. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, strike. Dia ada. Mantap. Hop. Relax. Alright geng, first strike. Panjang ikannya. Mantap geng. Dengan soft rock FG Craft padu.
Sudah pun. Korang geng, alhamdulillah tadi korang dah layan strike pertama. Depan ni jadi makan. Kita try lagi. Satu sikit lagi. Adalah dimakan. Mari geng. Spot dipenuhi dengan kembang ataupun kapit hijau. Guna soft rock memang yang paling ngam lah. Layan slow atas permukaan tu kan. Kalau dia ngap dia, pop simbat. Sekarang kalau tak ada, aku ke depan lagi. Spot luas, ada rezeki, insyaAllah ada lagi menambah. Okay, stay tune. Mari Haruan, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Try sini pula geng. Alright. Mari Haruan, mari. Tak kena. Oh, kena. 2 kali dia ambil geng. 2 kali dia ambil. Sembat. Allah, lucot coy. Kecil kot. Alah. Astagfirullahalazim. Tak apa geng, mungkin rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Try lagi. Tak kena tu biasa. Lucut tu biasa. Teruskan usaha mencari. 2 kali tadi dia ambil. Tahu sembat terus tadi. Oh, tak kena. Oh, kena babe. Dia ambil. Tak perasan aku. Alhamdulillah. Oh, sangkut apa ni? Oh, ada kan ada. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Strike kedua. Kosong. Cari dia makan. Tapi tak adalah kasar sangat saiz ni geng. Alhamdulillah, mantap. Hehe, strike kedua geng. Mantap. Saiz ngam-ngam tapau. Aduh, mantap geng. Kau tengok. Telan habis. FG Crafter. Padu, mantap. Hehe. Alhamdulillah, tak sia-sia aku rentung. Tang ni ada rezeki aku. Alright geng, mantap. Aku nak tapau ikan ni. Stay tune geng. Tersambung lagi lepas ni. Alhamdulillah. Alright geng. Rezeki. Kalau dah rezeki tu namanya ada tu geng. Alhamdulillah. FG Crafter Soft Rock Heavy Cover mencakuk. Haruan kedua. Macam noh aku nak tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bersangkut dengan lumut. Cari lagi. Aku ingat tadi dia makan tak kena. Sekali bila aku nak tarik rem, berat. Mujulah tak lucut ikannya. Makan dalam. Alhamdulillah. Rezeki. Alright geng. Misi mencari haruan ketiga. Dekat spot ni. Kita try tengok sini, tengok macam mana. Sekejap. Aku nak simpan ikan dulu. Mana kan boleh. Okey. Alright. Try sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tebal. Tebal betul.
Allah Akbar, alhamdulillah geng, strike geng. Oh, mantap, akhirnya dapat juga aku haruan ketiga. Tengah dia makan geng. Alhamdulillah, saiz elok. Syukur, alhamdulillah. Yeah, mantap. Allah Akbar. Uish, aneh nih kau. Alright geng, alhamdulillah akhirnya ada strike yang ketiga geng, mantap. Alright geng, so alhamdulillah rezeki aku ni 3 ekor berjaya aku tapau. Sekarang pun dah pukul 5.30 dah masuk waktu asar, dah lama dah. So geng, aku pun dah nak balik. Cukup lah rezeki 3 ekor petang ni. Tiga-tiga ni aku strike dengan Soft Rock FG Craft Fluid Heavy Cover. Alright geng, so alhamdulillah mantap rezeki aku petang ni. Saiz ni pun mantap geng, sedang-sedang untuk aku tapau. Jadi geng, so aku sudahkan video aku kat sini hari ni geng. Terus kita jumpa next video. Assalamualaikum. Jangan lupa geng, pada sahabat-sahabat yang belum subscribe, kasih subscribe geng. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembah.